England patut menang game tu kalau dia terapkan permainan sebelum main gol. Main dari sini game tu Biden. England menyerang bertahan yang ada keseimbangan seperti kiri kanan sampai ke final third tu kata dengan gol sampai gol dan last kau England gol kau boleh kendurkan serangan kau main tahan. Kau main sekelompok dekat bawah tu mana tak kena titik lah. Ingat ni lawan tim cikai-cikai kan. Harry Kane pun tak boleh buat apa lah. Harry Kane pun Saka pun jadi sakai tengok. Saka ada kan. Dia masuk ni apa ni sebab kamu ya dekat rice sikit orang pun jadi nasi kan. Jadi bubur nasi sudah menjadi bubur apa dah boleh ingat England katanya England boleh juara kan tak boleh kan takkan tu 4 tahun lagi tu kena cari apa so dia cuma tunggu cat lah tak dia cat memang kena cat lah tak boleh pakai tak ada out itu kan coach itu macam tak sefaham lah dengan player-player dia macam idea juga orang lain tak macam geng-geng EPL main bola perform adalah banyak gol sikit kan England tu tak macam budak EPL ni lah macam tak logik lah England pun sampai bersara lah dia wah patutnya dia tambahkan gol dia untuk kasut emas kan yalah begitu Mbappe dapat dah kalah dah tapi masih ada satu game Harry Kane masih ada harapan untuk kasut emas lah saya tahu kasut emas dah dapat ketiga lah saya peluang ni lah ingat dah tutup Harry Kane pun masih ada peluang ni tu kasut emas ada pun banyak gol sikit lah tapi Messi ni lah Messi kalau tambah gol lagi kan Messi tu kau bagi penalti kat dia tak boleh tambah gol tapi itu penalti tak bergol tak lepas rugi tu tapi tak 9 lah penalti tak lepas tu tapi pada juga Messi masa lawan England dia assist untuk kedua-dua gol dia assist dia bukan tengok ada tahu menunggu bola ini satu function kan macam segi lainnya paling banyak assist tu lawan besar oleh Messi kalau assist ada paling banyak dahsyat tu pun mengejar kasut emas dia dapat ejar lagi kau dengan performance Messi kali ni kau rasa dia nak pencen ke? Tapi aku rasa pencen dia mungkin nak Messi kalau kita orang ada pencen dia pun ikut lah tapi Ronaldo ni rugi juga tu orang tu tapi bergantung untuk tahun ni lah kalau dia dapat World Cup pencen tak lah member kalau menang World Cup kalau kali kedua betul-betul dah confirm tu sebab design lah gantung boot lah siapa je yang menang Piala Dunia dia tampil kurus last pemain Brazil Pele siapa tak nak Pele raja bola sepak dunia pun dia ni kalau tahun ni dia dapat betul-betul dia dahsyat lah paduan terselah lah boleh aku ni asyik mengimpikan kita ni asyik sibuk dengan tim-tim merah yang kita pun merosak sudut hati ni nak ajak Malaysia main kat Piala Dunia Malaysia main kat Piala Dunia aku rasa tak mustahil sebelum aku menutup mata ni nampak ajak Malaysia kena main dunia insyaAllah dua kemungkinan Malaysia akan pergi World Cup satu jadi tuan rumah kedua pasukan yang bertambah lagi lah 64 pasukan yang Malaysia ada 10 ada FIFA ada podcast statement ke mungkin tak serasmi tapi untuk 2030 akan ada penambahan pasukan akan ada itulah kalau Malaysia nak layak pun untuk World Cup itulah cara tu pun kalau Malaysia nak layak kena lawan dengan Indonesia tu tu dah berapa kali perhadapan tu itulah cara Malaysia nak layak kan tapi game kan tak ada tapi dokumen kena cantik lah janganlah tekan tim itu kan itu memang dimarahi oleh peminat bola Malaysia memang minta serang sana pun angin kalau dia pun angin nak boycott game Malaysia di Malaysia
Itulah. Ya, AFF. Lepas World Cup ada AFF tau, lawan Denmark. Ha. 25 bulan ke-6. Aku tengok list up player tu nampak lah original Malaysia. Nampak kemalaysiaan tu. Maksud aku, dia dah main dekat Liga Malaysia. Walaupun muka kau yang gede, muka kau yang gede, tapi kau dah ada dekat Liga Malaysia 2 tahun. Lepas tu Sumare apa balik? Sumare ke di bawah siapa tak ingat? Dia gol kat Bung Karno tu. Dia maju tu ada. Mari tak salah. Mari tak salah. Tu World Cup hari ni Sepanyol dengan Argentina tu pilih mana? Kau sokong mana? Sudah tu dia bola lagi. Betul lepas kau sokong mana? Betul lepas? Aku juga menang. Nak menang lah. Menang. Kau tahun ni sambung ke 2018 pun aku target menang. Prancis. 2014 pun aku target menang. Jadi tahun ni agak-agak kau sokong mana? Kau boleh bagi ke? Aku bilang lagi atau kau Ada player tu lah. Player tu. Kena pakai baju jersey tu. okey, ni dia macam ada sentimen. Nanti cakap kita suka Argentina, kita suka Israel lah, apalah. Padahal semata kita juga ingat semata-mata bola saja. Demi bola je, tadi kena Israel Argentina lah. Nak maintain dengan Argentina apa? Ataupun nak teruskan tu ni. Boleh fikir belum turun lagi ya. Argentina. Tapi kalau Spain menang, okey, kalau Spain menang, aku okey. Dia tak ada macam, kenapa Argentina kalah? Kali ni kalau Argentina menang lah. Kalau Spain menang, okey. Dia macam aku support Argentina, tapi kalau Spain menang, okey. No problem. Happy. Enjoy. Aku semua enjoy. Kalau Spain menang. Dan aku tahun lepas aku suka Argentina. Betul Argentina menang. Siap pakai jersey. Gila. Tak pernah pakai jersey Messi. Pakai tahun ni berbelah bagi lah. Tahun ni sokong Sepanyol. Ada jersey Sepanyol? Sepanyol tak ada lagi lah. Tapi dalam senarai sokongan aku tak masuk. Sepanyol tak masuk ni. Aku masuk. Aku nampak tu. Cakap apa? Selain daripada Argentina. Belanda. Tapi awal-awal dah cok dah tadi. Belanda lagi? Prancis. England. Lagi? Prancis. Portugal tak ada? Tak ada. Kalau nampak kan, dia macam banyak orang sokong Portugal, tapi aku macam tak. Dia macam, dia bukan kau tak suka langsung, dia macam tak suka. Lepas tu lah macam aku suka yang aku suka tengok. Yang aku kenal lah Portugal, England. Lepas tu tiba minat Norway lah. Norway, England. Itulah. Sepanyol aku tak masuk dalam senarai lah. Tapi tahun ni dah pergi final lah. Sepatutnya aku tukang Argentina lah. Tapi tukang angin lah. Aku tukang Sepanyol lah pula. Pergi Yaman lah. Boleh. Sepanyol dia ada pool player yang bagus. Memang yang tak pentingkan diri sendiri ke. Kalau tak apa, jadi kita sokong Sepanyol. Harap Sepanyol menang. Tapi kalau itu kalau saya menang bukan ramalan yang apa? Sweden. Sweden itu Humanity punya elit global kan. Freemusang kan. Dia yang juara dunia tu berikan jersey warna merah. Sama ada Portugal ataupun tim mana. Tapi yang ada nampak pergi final ni Sepanyol merah. Argentina bukan merah. Dia biru. Mungkin lah dia bagi merah tu betul lah. Kalau betul lah. Kalau nak sampai merah tu Portugal. Betul lah. Simpson pun out. So harapan terakhir Sepanyol lah. Baju merah tu. Tapi tak tahu lah tiba-tiba Messi menang lagi pula. Tak boleh apa lah. Tengok bola tu kan petak